pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam. Puan Rozana binti A. Razak dilahirkan pada 3 Oktober 1969 di Kuala Krai, Kelantan. Beliau merupakan anak tunggal dalam keluarga dan telah dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh almarhum datuk dan nenek sedari kecil. Pada tahun 1995, beliau telah mendirikan rumah tangga bersama pasangannya, Encik Nur Anwar bin Hamid, dan telah dikurniakan 3 orang cahaya mata lelaki. Perjalanan pendidikan beliau bermula di Sekolah Kebangsaan Banggul Kuchil, Kuala Krai, Kelantan pada tahun 1976 hingga 1981. Seterusnya, beliau mendapat pendidikan menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Krai, Kelantan pada tahun 1982 hingga 1988. Impian dan hasrat orang tua beliau serta sikap dedikasi terhadap dunia pendidikan telah membawa beliau ke Institut Perguruan Darul Aman Kedah bagi mengikuti sijil perguruan dari tahun 1991 hingga 1993. Kerjaya beliau sebagai pendidik bermula pada Disember 1993 di Sekolah Kebangsaan Mani Urai Baru, Kuala Krai, Kelantan sehingga 1995. Pada tahun 1995, beliau mengorak langkah baru di Sekolah Kebangsaan Sinaran Budi, Rawang, Selangor. Di sekolah inilah beliau telah mencurahkan bakti, berkhidmat selama lebih kurang 1 dekad lamanya. Pada tahun 2005, menerusi jawatan Guru Cemerlang, beliau telah terpilih dan ditawarkan untuk mengikuti kursus kepimpinan NPQH selama 1 tahun di Institut Aminuddin Baki dalam bidang Diploma Pengurusan Pendidikan. Semangat untuk terus melangkah jauh tidak pernah terhenti. Beliau seterusnya melanjutkan pengajian dalam Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Pendidikan di Universiti Pendidikan Sultan Idris secara sepenuh masa sehingga tahun 2008. Selepas menamatkan pengajian, beliau kembali berkhidmat dengan penuh semangat meneruskan tugas di beberapa buah sekolah. Beliau ditempatkan sementara di Sekolah Kebangsaan Taman Desa pada 2008 dan seterusnya kembali semula ke Sekolah Kebangsaan Sinaran Budi pada tahun 2009 hingga 2016. Pada tahun 2016, beliau diberi kepercayaan memegang jawatan sebagai penolong kanan petang di Sekolah Kebangsaan Taman Desa 2 dan pada tahun 2017, beliau telah dilantik menjadi penolong kanan hal ehwal murid di Sekolah Kebangsaan Tun Teja. Pada tahun 2018, beliau melangkah ke satu fasa yang lebih besar dalam hidupnya apabila dilantik sebagai guru besar. Dengan kepimpinan yang berwibawa, beliau terus menerajui sekolah demi sekolah, membawa perubahan, mencipta kecemerlangan dan meninggalkan legasinya yang tersendiri. Dari Sekolah Kebangsaan Metodis Sungai Pelik, Sepang, ke Sekolah Kebangsaan Selasih, Gombak dan seterusnya di Sekolah Kebangsaan Taman Desa 2. Di sinilah beliau terus menabur jasa, memimpin warga sekolah dengan penuh dedikasi, keikhlasan dan kasih sayang. Hari ini, tibalah saat untuk beliau melabuhkan tirai perkhidmatan setelah sekian lama mencurahkan bakti tanpa jemu. Sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua rakan kenalan saya, terdiri pada rakan besar, rakan-rakan sahabat saya, terdiri pada guru SK Taman Desa 2, khususnya PIBG Sekolah SK Taman Desa 2. Selama lebih kurang 33 tahun perkhidmatan saya sebagai pendidik, banyak kenangan, pengalaman pahit, manis dan cabaran dalam dunia pendidikan. Tapi saya anggap semua tu sebagai pengalaman manis, cabaran tu sebagai kita nak sahut cabaran sebagai pemimpin. Jadi saya berharap kenangan saya di daerah Gombak ataupun saya pernah berada di Sepang menjadi kenangan manis untuk saya. Untuk semua, khususnya warga pendidik yang akan berkhidmat lagi, jadilah pendidik yang dapat mendidik anak bangsa. Dan saya doakan semua, ya, cikgu-cikgu, khususnya SK Taman Desa 2, cikgu-cikgu SK Taman Desa 2 terus cemerlang dalam menerajui ataupun meningkatkan nama SK Taman Desa 2. Kepada PIBG, teruskan usaha murni untuk membantu sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.